Assalamualaikum guys, apa khabar? So hari ni Evan nak perkenalkan satu lagi seminar yang dianjurkan oleh AF Training Academy kan. Selain daripada seminar From Zero to Hero tu untuk pelabur-pelabur yang asas, yang nak belajar IPO, IPO Nifty, private placement, yang nak belajar jadi investor long term dan nak jadi trader kan. Datanglah kelas seminar From Zero to Hero yang Evan jalankan tu. Tetapi yang ni dia lagi advance. Kenapa? Pasal yang ni ialah untuk kita melabur menggunakan aplikasi AI. So dengan kita masuk kelas ni, kita akan dapatlah belajar tentang bagaimana untuk membuat prompt-prompt. Kita akan ajarkan macam mana nak dapatkan prompt-prompt untuk dapatkan supaya kita boleh keluarkan analisis saham lah, baik IPO ataupun saham mana yang bagus untuk kita apply, atau saham mana yang bagus untuk kita beli dan sebagainya lah kan, untuk melihat dari segi semua sudut dia lah kan, menggunakan AI. Jadi seminar ni akan dijalankan pada 9 hari bulan Mei nanti, hari Sabtu, di Shah Alam Seksyen 4 di Dewan Anggerik Surau Radah kan, dekat Shah Alam, dan dia jalankan oleh tim FY. Nama dia ialah Firdaus Majid, yang ada kelaikan CNT, CFTE dan MSTA. Kat bawah tu ada tuliskan. Dan harga tawaran promosi dia ialah RM590 untuk seminar satu hari kan. So kalau anda nak improve anda punya level ilmu dalam pelaburan saham ni, Eva sarankan jemputlah datang. Sebab apa? Eva boleh kongsikan ilmu daripada anda nak jadi investor, nak jadi trader, nak pakai scanner algorithm kan, jadi full time trader. Eva boleh kongsikan ilmu tu. Ini lebih tinggi lagi kan, anda boleh menggunakan AI lah. Dan prompt-prompt tu semua nanti kita bagi. Kita akan bagi input kepada AI tu, supaya AI tu boleh keluarkan analisis yang jitu lah, tentang IPO, tentang saham-saham yang akan kita yang akan kita laburkan nanti. Apa begitu, kita fahamlah AI pun ada kelemahan dia. Jadi kita kena tengok jugalah kan, apa-apa pun tayar kan, apa-apa pun bayar kan. Maksudnya buy at your own risk lah kan. Buat due diligence yang sedalam-dalamnya kan, sebelum mengambil tindakan pelaburan. Apa-apa pun ini adalah untuk tujuan education, untuk menambah ilmu anda dalam melabur saham dengan lebih berhemah dan trading saham dengan lebih bijak. Kita jumpa di sana. Assalamualaikum. Bye-bye.